Jangan buat 3 tabiat ni semasa berpuasa kalau anda nak ikhtiar hamil. Tabiat pertama yang perlu dielakkan ialah kurang minum air. Dehidrasi boleh menjejaskan hormon. Apabila tubuh kekurangan air, keseimbangan hormon seperti estrogen dan progesteron boleh terganggu sekaligus menjejaskan ovulasi dan kesuburan. Apa yang perlu dibuat? Pastikan anda minum sekurang-kurangnya 8 gelas air antara waktu berbuka hingga sahur. Mulakan dengan segelas air ketika berbuka, minum secara berkala dan akhiri dengan segelas air semasa sahur. Tabiat kedua ialah tidur lewat. Mengapa tidur penting? Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sel dan menyeimbangkan hormon, termasuk hormon kesuburan seperti LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone. Risiko tidur lewat, kurang tidur boleh meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang boleh mengganggu kitaran haid dan menurunkan kualiti sperma. Tips: cuba tidur awal sekurang-kurangnya 6-8 jam sehari dan elakkan penggunaan gadget sebelum tidur untuk membantu tidur lebih lena. Tabiat ketiga yang perlu dielakkan ialah pengambilan makanan segera dan diproses. Kesan makanan segera. Makanan jenis ini tinggi dengan lemak trans, garam dan gula yang boleh menyebabkan keradangan dalam badan dan mengganggu hormon kesuburan. Pilih makanan segar. Semasa sahur dan berbuka, pilih makanan yang seimbang seperti protein tanpa lemak, ayam, ikan, karbohidrat kompleks, wat beras perang dan sayur-sayuran hijau untuk membantu meningkatkan kesihatan reproduktif. Ingat, usaha untuk hamil bukan sekadar doa dan ikhtiar perubatan, tetapi juga perlukan usaha dalam menjaga gaya hidup dan pemakanan. Elakkan 3 tabiat ini dan amalkan gaya hidup sihat untuk membantu meningkatkan peluang kehamilan anda. Jangan lupa, FT juga boleh membantu menyeimbangkan hormon dan menyokong kesihatan reproduktif anda. Follow dan subscribe untuk lebih banyak tips kesuburan dan panduan ikhtiar hamil sepanjang Ramadan.